saka. Okey. Pertama, Zaza tulis kat sini, maaf, tak seram atau kurang menarik. Dia tak berapa pandai mengarang cerita. Semoga menarik untuk siapa baca, untuk korang. Ini bukan untuk nak mengaibkan sesiapa. Cuma Zaza nak menceritakan untuk dijadikan pengajaran dan iktibar untuk kita semua. Okey. Kejadian ni berlaku lebih kurang pada tahun 2011. Okay, masa tu umur Zaza 17 tahun. Arwah nenek moyang dia sebelah datuk dia ni masih lagi masa tu hidup lagi lah. Dan Zaza dan family dia ni sentiasalah melawat moyang dia ni dekat rumah makcik dia dekat KL. Makcik dia ni nama Teh Mah. Nenek moyang Zaza ni dah uzur. Umur pun dah 90 tahun macam tu lah. Arwah tak boleh jalan. Cuma boleh mengesot aja. Nak pergi mana-mana pun mengesot. Seluruh rambut tu dah putih tapi diikat kemas. Rambut pun tak panjang, cuma paras bau aja. Satu hari tu masa Zaza keluarga ni melawat lah nenek moyang dia dekat rumah Teh Mah ni. Tiba-tiba kan Teh Mah ni dan anak-anak dia ni buka lah cerita pasal moyang Zaza ni. Yang membuatkan Zaza sekeluarga bila dengar aja cerita yang dibuka oleh Teh Mah ni, diorang ni kecut perut dan diorang satu family ni dah lah penakut. Okay. Teh Mah bagi tahu malam-malam moyang Zaza ni akan berdiri tegak dan akan ketuk pintu kuat-kuat setiap bilik cucu-cucu dia, termasuklah bilik Teh Mah. Bayangkan siang mengesot nak jalan, malam boleh berdiri siap ketuk pintu lagi. Dia akan merayu panggil cucu-cucu dia ni untuk buka pintu. Sebab apa? Sebab nak masuk bilik dia orang. Jadi anak-anak Teh Mah ni setiap malam akan menangis ketakutan. Korang bayangkan moyang Zaza ni dia panggil bukan panggil biasa tau. Dia panggil dalam keadaan merintih, mendayu-dayu. Korang bayangkanlah kan, moyang Zaza ni tak dapat berjalan tau, tak ada kekuatan. Tapi macam mana hanya waktu malam moyang dia ni boleh berdiri tegak siap berjalan-jalan lagi. Waktu siang moyang Zaza ni akan makan banyak macam orang lapar, dan sentiasa lapar dan lapar lagi. Yelah, kebanyakan orang kata orang-orang tu uzur ni takkan dah nak makan banyak sangat kan, selera pun tak ada kan. Cuma makan pun orang kata nak hilangkan lapar aje. Tapi lain, moyang dia lain. Zaza kata diorang ni pun tengok cara moyang dia makan pun rasa takut juga. Kadang tu cara makan tu macam rakus ni dan bagi pandangan tajam je dekat diorang ni kan. Padahal arwah ni, arwah moyang dia ni mata sepet. Okey. Malam tu Zaza dengan adik-adik dia ni pun bermalam lah dekat rumah Teh Mah ni. Diorang tidur kat ruang tamu dengan moyang diorang. Tapi jarak diorang ni jauh jugalah kan dari arwah ni. Diorang tidur asing-asing. Zaza masa tu tak dapat tidur masa tu kan. Dia sempatlah tengok jam kat handphone dia, tengok pukul 3 pagi dah. Tiba-tiba kan arwah moyang dia masa tu mengesot daripada tempat tidur tu nak pergi dekat-dekat dengan Zaza, dengan adik-adik Zaza tau. Dan Zaza nampak arwah ni mengesot. Yang Zaza ni apa lagi? Terus masuk dalam selimut, tapi boleh nampaklah arwah lagi. Tadi mengesot, kali ni arwah ni tegak pula berdiri dengan rambut ni menggebang panjang kan. Dia cakap tapi nada tu perlahan kan, macam orang berbisik kan. Arwah cakap dekat Zaza dia perlukan pengganti dia sebab dia dah tua, dia tak mampu dah. Jadilah pewaris dia kata kat Zaza. Masa tu Zaza ni dia punya takut, dia menjerit lah. Bila dah menjerit, semua terjagalah, terdengar kan Zaza menjerit kan. Dia orang terus buka lampu lah.
Korang bayangkan, bila lampu dibuka, semua terkejut. Terutama sekali Zaza. Sebab masa tu, moyang dia tengah tidur dengan Lena. Sebulan jugalah Zaza ni tak pergi melawat moyang dia kat rumah Teh Mah. Takut punya pasal. Petang tu, Zaza dapat berita lah yang moyang dia dah meninggal. Jadi diorang sekeluarga ni teruslah pergi ke rumah Teh Mah. Masa tu, diorang baru tahu yang rupanya arwah moyang dia ni membela saka. Tujuan dia, biarlah Zaza je yang tahu. Masa tenat, arwah moyang dia ni nak buang saka yang ada. Teh Mah ni pun carilah pengamal perubatan kan. Lepas buang saka, arwah pun meninggal dunia. Dan sebenarnya agak susah jugalah arwah ni nak pergi. Macam biasalah kalau orang yang tak tahu, bila orang yang dah bersaka ni meninggal, bagi beranggapan tu menganggap lah bahawa dah tak ada lagi gangguan lah kan. Sebenarnya salah. Itu jugalah yang terjadi kepada Zaza. Yang mana tanggapan dia bila moyang dia meninggal ni dah tak ada gangguan, tapi ternyata tanggapan dia tu salah. Setiap malam, Zaza ni akan mimpi benda yang sama dan berulang. Situasi dia ialah, dalam mimpi tu, Zaza dekat ruang tamu rumah Teh Mah dalam keadaan gelap gelita. Zaza akan berdiri tegak dan akan ada suara berbisik dekat Zaza. Akan ada menunggu mu genap umurmu 18 tahun. Terimalah, ambillah dan biar ia sebati denganmu. Terus Zaza tersedar daripada tidur. Dan badan dia berpeluh-peluh ni kan. Dia macam, mimpi apa benda ni? Hari-hari boleh dikatakan Zaza mimpi benda yang sama. Sampai kan Zaza ni kata dia benci di waktu malam. Dia nak tidur pun dia takut. Sebelum dia tidur mesti dia akan dengar macam bunyi orang mengesot. Sama macam mana bunyi arwah moyang dia setiap kali arwah moyang dia mengesot. Yang peliknya, hanya Zaza seorang sahaja yang diganggu. Genap umur Zaza ni 18 tahun. Pada malam hari jadi Zaza mimpi lagi arwah moyang dia. Masa tu, dalam mimpi tu, keadaan moyang dia ni berdiri tegak dekat dapur rumah Teh Mah. Moyang Zaza ni tunduk secara perlahan-lahan. Masa tu dia cuba merangkak ke arah Zaza. Dari muka moyang Zaza tu dia macam tiba-tiba je berubah menjadi makhluk yang teramat hodoh. Dan muka makhluk tu betul-betul dekat depan muka Zaza tau. Muka tu hitam, hancur, isi terkeluar, tak ada mata, rambut mengerbang. Makhluk tu menjerit ke arah Zaza, "Terima aku warismu. Aku akan jagamu. Aku adalah darah dagingmu. Ambillah aku." Terus Zaza tersedar. Dia tengok tangan dia penuh kesan cakar ni. Dan lepas lama sangat dia mimpi tu, akhirnya Zaza pun ceritalah dekat keluarga dia. Jadi mak dia pun cepat-cepatlah bawa Zaza ni pergi berubat. Jumpalah seorang pengamal perubatan, iaitu seorang ustazah. Dan ustazah tu potong lima nipis tu, pegang kepala Zaza sambil baca ayat suci Al-Quran. Terus ustazah tu kata, "Seramnya dik, muka yang ganggu kamu ni. Macam manalah kamu boleh tahan kena ganggu tiap-tiap malam? Tak apalah, kita usaha buang dia." Itulah yang ustazah tu cakap. Ustazah tu cakap benda tu muka dia terlampau seram. Jadi Zaza ni dia kena bawa beberapa benda ni. Beberapa bahan lah orang kata. Antara dia ialah 7 air kolah masjid, 7 jenis bunga mandi bersama kain putih, dan macam-macam cara jugalah untuk halang benda tu daripada ganggu Zaza kan. Asalnya ustazah tu kata benda tu asal dia pontianak yang terbang dekat hutan.
Tetapi disebabkan arwah moyang Zaza ni ikat Ponti yang kat dalam hutan tu, jadi Ponti tu lupa asal usul dia iaitu terbang. Sebab tu dia datang kepada Zaza ni dalam keadaan merangkak. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saka tu dibuang jauh daripada Zaza dan diterima oleh sejara jauh dia. Sepanjang berubat, ustazah tu bagi tahu yang dia orang ni, Zaza sekeluarga lah, teruk diganggu pontianak tu lah. Yang mana ustazah tu bagi tahu jugalah, bukan ustazah tu bagi tahulah yang ustazah ni kena ganggu sebenarnya. Pontianak tu datang dekat ustazah tu, dia cakap jangan campur urusan aku, dia kata. Dia keturunan aku, dia kata. Jadi ustazah tu pun bacalah ayat-ayat suci Al-Quran dan pontianak tu terus hilang. Nasib baiklah ustazah tu tetap juga nak membantu Zaza masa tu. Arwah moyang Zaza ni, untuk pengetahuan korang, masa hidup dia sentiasa pakai rantai loket tu tau. Tak pernah tinggal satu rantai loket ni. Masa arwah ni penat, dia sempatlah suruh pengamal perubatan tu buka loket yang arwah pakai ni, dan terus arwah ni meninggal. Tapi Zaza ni tak tahu apa kaitan arwah dengan rantai loket tu kan. Jadi sebenarnya mungkin saka tu duduk kat loket tu lah. Kisah ni berlaku pada tahun 2018. Zaza, adik Zaza bernama Zera dengan kawan-kawan dia lagi dua orang ni, nama Zeti dengan Mira, bukan nama sebenar, nak bercuti dekat negeri selatan. Jadi masa tu Zaza dengan kawan-kawan adik dia ni merancang lah nak pergi hari Jumaat. Nak duduk kat situ 3 hari je. Dia orang nak naik bas dekat TBS. Masa dia orang pergi ni time public holiday. Bukan main jam lagi lah. Sampailah kat destinasi tu dah dekat maghrib dah. Semua hotel full. Jadi diorang ni terpaksa, dan diorang ni pula masa tu pergi main terjah je, tak ada booking hotel pun. Memanglah pergi time public holiday, mana ada hotel kosong lah, semua hotel full. Terpaksa lah Zaza dengan kawan adik-adik dia ni naik teksi kan. Orang kata pusing-pusing cari hotel kosong. Last nampaklah hotel yang nampak daripada jauh ni macam mewah jugalah. Okay. Hotel tu 3 tingkat. Tanyalah front desk tu ada kosong ke tak. Orang kat front desk tu kata, pekerja tu kata ada banyak bilik kosong. Jadi malas tak fikirlah kan. Diorang ni terus booking 3 hari terus lah. Okay. Kiranya ambil untuk bermalam 3 hari lah. Okay. Masa masuk dalam hotel tu, dia punya bau suasana tu macam kat hospital. Zaza kata, korang faham lah bau kat hospital macam mana, bau macam ubat kan. Okay. Jadi yang lain pun, yang kawan-kawan adik dia pun sama juga bau yang sama. Tapi disebabkan dah terlampau penat, malas nak fikir, dia orang ni main bedal, kiranya tawakal je lah, nak jadi apa jadilah. Okay. Jadi budak-budak ni, kiranya adik-adik dia dengan kawan adik-adik dia ni penat. Sebab apa? Sebab dia orang ni asyik duk gelak sakan je. Ada je benda yang nak dibuat gurau dia. Dan salah seorang kawan adik dia ni nama Zeti, mulut tak ada insurans. Dia cakap apa tau? Hotel cantik-cantik macam ni mesti tak ada hantu kan. Kalau ada, dia nak ajak selfie, kata si Zeti ni kan. Yang si Mira ni pula dengar si Zeti kata macam tu, apa lagi dia punya gelak tu lah kan. Adik Zaza ni tegur lah kawan-kawan dia tu kan. Cakap lah, hormat sikit lah tempat orang kan. Tiba-tiba kan, budak kat kaunter hotel tu cakap dekat dia orang, hati-hati tau, dia sentiasa nampak kita. Yang Zaza ni dengar aje pekerja hotel tu kata macam tu, dia kata, sudah, dia kata. Dah lah dia ni penakut, Zaza ni kata, mengalahkan budak-budak ni, dia kata. Jadi, lagi sekali, si Zeti dengan si Mira ni bantai gelap. Dan diorang ni siap cakap lagi hantu tu tak wujud. Okey. Tak cukup dengan tu, bertambah malang lagi bila lift rosak. Kena naik tangga pula. Dah lah bilik diorang ni kat tingkat 3.
budak kaunter tu dah cakap, naik tangga ni kena bacalah apa yang patut. Buka aja pintu kat tangga tu kan. Uish, Aura rasa lain dah ni. Tak tahulah dia kata kalau mungkin sebab dia penakut kot Zaza kata kan. Dia pun naik slow. Okay. Kat tangga tu, yang naik tangga masa tu Zaza dengan kawan adik-adik dia je. Masing-masing senyap aja. Korang tahu masa dia orang tengah-tengah naik tu kan, tak tahu daripada mana datangnya ada seorang nenek. Nenek tu siap bawa tongkat lagi. Naik tangga sekali dengan diorang ni tau. Dengan rasa takut, diorang ni apa lagi? Makin lajulah naik tangga kan. Tapi kan, nenek yang tadi pegang tongkat tu tetap dapat juga kejar diorang ni, Zaza dengan adik-adik dia, kawan adik-adik dia ni. Sampai je kat tingkat 3, tu nenek tadi tu hilang. Tapi Zaza ada dengar lah yang nenek tu cakap, kenapa lari? Hantu kan tak wujud. Cucu tunggulah nenek. Dia kata macam tu. Mira dengan Zeti tahu pula menangis masa tu. Yang tadi bukan main lagi gelak kan. Tadi bukan main cakap besar dengan mulut celupa kan. Sampai je bilik, diorang terus duduk atas katil. Nasiblah satu bilik, duduk satu bilik kan. Masing-masing senyap 1000 bahasa ni. Jadi Zaza pun suruhlah adik dia, kawan-kawan adik dia bersihkan badan apa semua. Tak payah dah duk buka mulut cerita apa benda yang diorang nampak tadi, apa yang jadi tadi tu. Jangan buka mulut dah, jangan duk cerita apa dah. Masa tu pukul 12.30 malam. Diorang ni cuba nak tidur lah. Baru nak baring-baring ni, dalam bilik diorang ni, diorang dengar bunyi orang bersiul. Masa tu diorang macam, kau cuit aku cuit engkau lah. Buat tak tahu je lah. Lepas bersiul tu, dia main pula. Dia main ketuk pintu pula dah. Main ketuk pintu bilik pula dah. Apa lagi? Zaza dengan kawan-kawan adik dia, dengan adik dia semua suruh menyuruh kat bawah selimut ni. Apa lagi? Yang paling tak boleh tahan tu, tengah dia orang ni syok tidur lena ni kan. Benda tu, makhluk tu duk main tarik kaki pula dah. Sorang-sorang kena tarik kaki. Yang air dekat tandas terbuka sendiri. Lepas tu dengan makhluk tu duk main lampu pula kan. Kejap buka, kejap tutup. Dan masa tu diorang memang tak tidur langsung. Dalam gelap nampak lah bayangan satu sosok hitam bongkok dekat dengan tandas. Bayangan tu cuba mendekat dengan katil Zeti dengan Mira. Kenapa menangis? Hantu kan tak wujud. Budak-budak tu apa lagi menjerit terus melompat kat katil Zaza dengan adik dia Zera ni. Yang Zaza ni pun baca ayat kursi, buka surah lah daripada handphone ni. Jadi Zaza cakap dekat diorang kawan-kawan adik-adik dia ni kan, kuatkan hati, zikir, ingat Allah. Alhamdulillah gangguan tu berhenti. Esok tu terus diorang ni check out. Pihak hotel tak nak komen apa-apalah pasal gangguan yang diorang kena tu. Diorang balik KL hari yang sama juga. Tak sempat dah bercuti. Balik je masing-masing demam panas terus. Mira dengan Zeti terus jadi pendiam. Sebab lepas kejadian kat hotel tu, diorang selalu diganggu. Zaza kata dia tak tahu nak cakap apa dah. Kesian sangat dengan budak-budak tu. Korang jangan tanya pula kesudahan apa yang jadi kepada Mira dengan Zeti tu. Tak dinyatakan lah dekat sini ya.